Kerajaan akan menubuhkan Ombudsman Malaysia sebagai agensi pusat untuk mengurus dan menyelesaikan aduan awam merangkumi salah tadbir, salah laku, perlindungan pemberi maklumat dan kebebasan maklumat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu telah dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional JKKTN Seri 8 di Putrajaya pada Isnin. Anwar berkata langkah untuk menubuhkan agensi itu memperlihatkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh hak rakyat selain memelihara integriti sektor awam. Mengulas lanjut, Anwar berkata rang undang-undang RUU Ombudsman Malaysia dijadual dibentangkan pada awal tahun depan. Menurut Anwar, segala persetujuan yang dicapai itu mencerminkan iltizam teguh kerajaan Madani untuk terus memacu reformasi institusi, dasar dan perundangan secara holistik. Jelas beliau, ia juga bertujuan mengukuhkan keyakinan rakyat dan pelabur terhadap ketelusan pentadbiran negara serta mutu perkhidmatan awam.